Assalamualaikum, selamat datang lagi ke dapur dan channel Acik. Hari ni Acik nak kongsi satu lagi resepi, iaitu labu masak lemak dengan daun kelor ataupun daun meronggai. Okey, jom kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Okey, jom. Kita perlukan bawang merah dan udang kering. Kedua-dua bahan ni Acik akan tumbuk. Dan inilah dia bahan yang Acik sudah tumbuk. Irisan cili merah dan 1 sudu lada hitam yang ditumbuk kasar. 1 kotak santan. Dan inilah dia labu yang Acik sudah buang kulit, potong dan cuci bersih. Dan inilah dia daun kelor yang Acik sudah buang batang dan cuci bersih. Dan kalau kawan-kawan nak tahu, macam inilah dia rupanya pokok meronggai ataupun pokok kelor. Tidak ketinggalan, kita perlukan juga air, garam dan serbuk perasa secukup rasa. Mula-mula Acik nak masukkan labu ke dalam periuk. Kemudian Acik nak masukkan bahan yang Acik tumbuk tadi, iaitu bawang merah dan udang kering. Acik nak masukkan juga air secukupnya untuk kuah. Dan juga sedikit santan. Kemudian Acik nak gaul semua bahan-bahan sehingga sekata. Kemudian barulah Acik nak hidupkan api. Acik nak tutup periuk dan masak sehingga labu menjadi empuk. Lebih kurang 10 minit. Tengok, labu pun sudah empuk. Sekarang Acik nak masukkan irisan cili merah dan lada hitam. Acik nak masukkan daun kelor ataupun daun meronggai secukupnya. Dan juga santan pekat. Okey, kita gaul rata supaya semua bahan-bahan bergaul dengan sekata. Akhir sekali, boleh kita masukkan garam dan serbuk perasa secukup rasa. Okey, kita gaul sehingga rata.
Alhamdulillah, siap dah resepi Acik hari ni, iaitu labu masak lemak dengan daun kelor. Okey kawan-kawan, jangan lupa cuba ya, insya-Allah sedap.